Dunia kini sekali lagi menyaksikan ketegangan besar di Timur Tengah apabila konflik antara Israel dan Iran memuncak pada pertengahan Jun 2025. Konflik ini bukan sekadar pertelingkahan dua negara musuh lama, tetapi kini berubah menjadi pertempuran berskala besar yang melibatkan serangan udara, peluru berpandu balistik, krisis kemanusiaan dan kebimbangan terhadap bencana nuklear. Krisis ini bukan sahaja memberi kesan kepada rantau Asia Barat, malah seluruh dunia kini menghadapi ancaman ekonomi dan keselamatan yang semakin kritikal. Dalam era globalisasi ini, konflik serantau tidak lagi terhad kepada kawasan tertentu, tetapi mampu mempengaruhi kestabilan antarabangsa secara menyeluruh. Mari saya rungkaikan satu persatu berkenaan konflik ini. Permusuhan antara Israel dan Iran telah berlarutan sejak beberapa dekad, terutamanya berkaitan program nuklear Iran yang dianggap ancaman terhadap keselamatan Israel. Ketegangan ini mencapai kemuncaknya apabila Israel melancarkan operasi besar-besaran yang dikenali sebagai Operation Rising Lion pada 13 Jun 2025. Serangan ini melibatkan kira-kira 200 pesawat pejuang dan mensasarkan lebih 100 lokasi strategik termasuk kemudahan nuklear utama di Iran di Natanz, Isfahan dan Tabriz. Berdasarkan laporan antarabangsa, serangan ini telah menghancurkan lebih 30 pelancar peluru berpandu serta 3 depot simpanan peluru berpandu milik Iran. Jumlah kematian yang dicatatkan kesan serangan Israel di Iran diangkarkan antara 224 hingga 408 orang dengan hampir 90% merupakan korban awam. Antara yang terbunuh termasuk 5 pegawai tertinggi pengawal revolusi Iran IRGC. Sebagai balasan, Iran melancarkan lebih 400 peluru berpandu balistik ke arah Israel, tetapi kebanyakannya berjaya dipintas oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Hanya sekitar 20 peluru berpandu yang berjaya mengenai kawasan bandar. Selain itu, Iran juga melancarkan lebih 1,000 drone serangan ke Israel, namun semuanya berjaya dineutralkan sebelum sampai ke sasaran. Di pihak Israel pula, laporan menyebutkan bahawa 24 hingga 63 orang maut, manakala lebih 500 orang mengalami kecederaan termasuk dalam insiden seorang terhadap sebuah hospital di Beersheba yang menyebabkan 71 kecederaan. Serangan ini juga mencetuskan panik dalam kalangan rakyat Iran, menyebabkan lebih 100,000 penduduk Tehran melarikan diri dari ibu negara akibat kebimbangan terhadap serangan susulan dan gangguan bekalan asas seperti makanan dan bahan api. Konflik ini bukan sahaja memberi kesan kepada negara-negara yang terlibat secara langsung, malah mengheret seluruh dunia kepada risiko ekonomi dan keselamatan yang lebih besar. Salah satu kesan ketara adalah terhadap harga minyak dunia apabila ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz iaitu laluan utama ekspor minyak dunia dan menyebabkan harga minyak mentah meningkat antara 7 hingga 11% dalam tempoh seminggu selepas konflik bermula. Kenaikan ini memberi tekanan besar kepada ekonomi global, khususnya negara-negara membangun yang sangat bergantung kepada import tenaga. Lebih membimbangkan, terdapat juga ancaman terhadap keselamatan nuklear antarabangsa. Serangan Israel ke atas kemudahan nuklear Iran menimbulkan risiko kebocoran radiasi dan rampasan bahan radioaktif oleh kumpulan militer. Amaran keras turut dikeluarkan oleh Rusia yang menyatakan dunia kini berada hanya beberapa milimeter daripada bencana nuklear. Sekiranya konflik ini terus berlarutan atau jika kuasa besar lain seperti Amerika Syarikat turut campur tangan secara ketenteraan. Jadi, apakah relevansinya kepada Malaysia dan ASEAN? Sebagai sebuah negara yang bergantung kepada import bahan api, Malaysia tidak terkecuali daripada menerima tempias akibat peningkatan harga minyak global. Kenaikan harga bahan api ini boleh memberi kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat, inflasi serta kestabilan ekonomi negara. Sebagai sebuah negara yang bergantung kepada import bahan api, Malaysia tidak terkecuali daripada menerima tempias akibat peningkatan harga minyak global. Kenaikan harga bahan api ini boleh memberi kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat, inflasi serta kestabilan ekonomi negara. Justeru, kerajaan Malaysia perlu berperanan aktif bersama ASEAN untuk menyokong sebarang inisiatif diplomatik antarabangsa ke arah meredakan konflik ini. Pada masa yang sama, Malaysia juga perlu mempergiat usaha ke arah diversifikasi
sumber tenaga dan meningkatkan percekapan tenaga sebagai langkah persediaan menghadapi sebarang ketidaktentuan global pada masa hadapan. Apa yang saya dapat simpulkan terhadap perkara ini, konflik antara Israel dan Iran pada Jun 2025 merupakan antara krisis geopolitik paling berbahaya dalam dekad ini. Statistik terkini menunjukkan lebih 400 peluru berpandu telah dilancarkan, lebih 100 sasaran Iran musnah, ribuan nyawa terkorban dan harga minyak melonjak lebih 10%. Ancaman nuklear yang menghantui dunia ketika ini bukan sekadar teori politik, tetapi satu realiti yang memerlukan tindakan segera oleh masyarakat antarabangsa. Dalam menghadapi situasi ini, penyelesaian diplomatik mesti menjadi keutamaan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan negara-negara serantau seperti Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu perlu memperhebat usaha perundingan damai. Dunia tidak boleh membiarkan konflik ini berlarutan sehingga membawa kepada peperangan berskala besar yang bakal memusnahkan lebih banyak nyawa dan menjejaskan kestabilan global. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.